Okey, yang best pasal mikrofon ni, ia adalah wireless. Rare kan? Ini dongle dia, cucuk saja ke PC atau smartphone, plug and play, boleh terus pakai. Dan sebab apa wireless mic ni best? Sebab aku boleh recording dekat mana-mana tempat yang aku nak within aku punya range, macam sekarang ni. Dan of course, kualiti mikrofon ni lagi bagus daripada wireless mic. Okey, ini mikrofon Comica eJoy Unipro RGB Cardioid Condenser Wireless Mic. Ini standard keluar daripada kotak, dia dah ada shock mount dan metal pop filter. Shock mount ni boleh direct connect dengan desktop stand ataupun boom arm. Okey, ini spek eJoy Unipro 48 kHz 24 bit recording. Dia ada stated dekat kotak ni professional studio quality. But aku dah try dah, aku rasa kualiti mikrofon ni belum sampai di tahap professional, tapi untuk live stream, content creation, recording macam ni dan juga online meeting, mikrofon ni dah cukup bagus. Ini features yang ada pada eJoy Unipro. From top ada mute button, lalu je jari terus mute dan ada indikator merah kat sini. Kat depan ni switch button, pairing wired wireless kat sini dan button sebelah dia boleh tukar RGB mode. Kat tepi ada audio monitoring input dan bawah sekali knob ni untuk mic gain. Mikrofon ni bateri dia boleh tahan up to 50 jam. Aku rasa dah cukup bagus 50 jam tu. Kalau korang minat dengan mikrofon ni, boleh check out sekarang. Ciao.